Hari ini saya nak share dengan korang channel Jepun. Okey, channel Jepun ni macam ni. So sebagai contoh M15 dekat sini. So sini sebagai contoh, okey, M15, di sini ada zone resistant M15. Okey, sini ada satu zone support. Dan juga sebagai contoh dekat sini korang buat M15 kat sini ada satu zone. Di sini juga ada satu zone. Okey, ada base dekat sini. Channel Jepun dia macam mana? Dia macam ni. So kalau korang nampak ketika price naik dekat sini, masa price membuat kenaikan ke bayar melebihi dekat sini, apa yang korang buat channel adalah tarik saja dekat sini. Nampak di sini, korang tarikkan saja ikut line ini dan kemudian korang tolak channel ni ke atas. Nampak dah? Ini channel Jepun. Channel Jepun ni bermaksud kalau selagi price tak break channel ni, selagi price dia naik, dia turun, dia naik, dia turun ke kawasan ni, dia tak break channel ni bermaksud price masih kuat. Okay? Buy masih kuat. Tetapi kalau dia dah break channel ni, nampak? Kalau dia dah break channel ni bermaksud itu dipanggil reversal. Price nak bertukar arah. Nampak? Dia break channel dekat sini. So, bila dia dah break channel macam ni, korang tukarkan balik channel tu, nampak? M15 dekat sini, tarikkan saja dekat sini, bucu ke bucu dekat sini, dan korang tarik channel ni. Selagi price dia tak break dekat atas ni, bermaksud M15 sell masih lagi kuat. Seandainya dia break dekat sini, dia pull back dekat sini, dekat sini korang dah boleh buy. Alright? Korang, itu saja yang saya nak share dengan korang. So korang kalau korang nak belajar lagi pasal setup candle Jepun, dalam time drive ni ada 17 video cara setup dan cara entry candle Jepun. Macam-macam yang korang boleh belajar. So kalau korang berminat untuk dapatkan time drive ni, beg kuning dah ada dekat bawah, korang klik sekarang.